Dan antara yang menarik kalau kita lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sering kali berbicara tentang karakter ataupun kepribadian seseorang yang paling baik. Dan perkara yang Nabi tekankan sallallahu alaihi wasallam, kalau nak jadi orang yang memiliki kualiti kepimpinan, yang memiliki akhlak kepribadian yang tinggi, syarat nombor satunya adalah mesti bermula daripada rumah. Mesti bermula daripada keluarga sendiri, dengan pasangan, isteri ataupun suami, dengan anak-anak, ibu bapa. Kalau kita tak selesaikan dulu dalam lingkungan yang paling dekat dengan kita ini, usah kita bicara soal kepimpinan di luar yang kadang-kala berbolak ataupun bertolak balik. Perangai di rumah berbeza, perangai di luar berbeza ketika dilihat orang. Dan itu antara perkara Nabi pesankan. Nabi kata khairukum li ahli. Yang paling baik dalam kalangan kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan Nabi SAW kata, ana khairukum li ahli, dan akulah yang paling baik kepada keluargaku. Maksudnya kita kena belajar daripada Nabi SAW. Sebelum kita lihat banyak lagi kualiti kepimpinan Nabi SAW ni.